Ni abah nak bagi satu kebaikan lah kalau kita beli benda ni di kedai RM2 ke kedai mana-mana jual ni. Tengok ni, macam kereta kosong ni, kereta hitam dia ni sedeluk lah tengah-tengah ni. Ni mustahak juga ni. Ni kabel telefon. Lepas tu sebelah ni power bank. Lepas ni air masuk, air kopi kau ngatuk. Ini kacang-kacang ko, ini air kopi panas. Jadi tak terbalik lah dalam baku ni. Baku abah buat di ni. Padahal ni kalau kita letak telefon pun ada petok dia ni, abah buat petok dia. Petok dia tu senang je. Kita bakar besi tu dengan api gas, bakar panas-panas merah, cocok masuk, kita bubuh kayu. Kita paku kayu tu, bubuh-bubuh telefon. Jadi kalau kita letak telefon pun tidaklah jatuh ke bawah gitu. Kalau kita letak air pun tak terbalik. Kalau tu tak rapat, telefon pun senang nak ambil. Kalau saya mandu di sini, baguslah untuk lah kereta ni. Macam abah ni, abah kali kedap takut tak bau, macam beg lah. Nanti sekejap lagi abah buka tengok bawah dia untuk nak letak telefon. Ni kan. Ni dua petok ni. Ni kita nak letak power bank boleh berdiri. Ni. Dia tak jatuh ke bawah lah. Ini lampu. Lampu ni mustahak juga ni. Malam-malam pecah tayar apa kan. Nak lampu. Lepas ni telefon satu lagi tak tepi ni. Macam kabel ni. Kalau kabel tak cukup, letak dalam ni. Ni kopi. Kopi ni bagus juga. Menyelamatkan kita daripada mengantuk. Kopi panas ni. Letak sebelah ni. Banyak benda boleh letak. Ni air limau untuk jaga kesihatan. Ni air panas ni. Lemon. Lemon ni dia boleh turun kolesterol lah. Boleh letak banyak lah. Ni satu lagi lemon. Jadi banyak boleh letak dalam tu. Macam kuih pun kalau dia tupuh ke apa pun dia tak merebut ke lain. Kuah-kuah. Serabai macam abah suka makan serabai kan. Letak dalam ni. Ini tak menilih lagi. Ni. Kalau kita nak beli, kita ukur dulu berapa inci ni. Antara ni dengan ni ni. Nanti tak muat pula, rugi juga. Kalau ada panjang lagi tak apa lagi. Tok. Kalau nak beli dua pun boleh. Macam kosong boleh pakai dua ni. Petok ni panjang lagi ni. Balik pun tak apa. Tu. Tapi telefon ni bagus lah. Ada di situ. Nanti nak tak mana kan. Banyak barang depan ni. Banyak-banyak. Jadi buatlah macam ni. Ni kayu boleh penyapu ni. Kalau dia bersapu kita kerak, kita ukur elok-elok, tebuk dengan besi panas. Skru keluar ni. Kalau kita skru tu speed sangat tak muat telefon berdiri. Buka lagi skru lagi sebelah sini. Nak tak 3 pun boleh ni. Tak balik lah telefon, tak balik power bank apa. Cerita ayahnya pendek je cerita tapi panjang juga tu. Ni video sambungan hak kotak nak tak dari tengah-tengah dekat gear ni. Kotak kalau tak muat kat sini, kalau kereta mungkin tak ada macam ni kan. Kereta biasa tak ada ni. Kalau kereta biasa dia kat kaki ni. Kat sini, letak kat sini. Kita duduk tak kena kaki kita duduk gitu kan, duduk sini lah. Duduk sini lah kita nak ambil air, nak ambil telefon pun depan ni kan, dia tak usik orang dia. Kalau kereta sengit pun dia tak terbalik ni. Sini ada kaca ni. Macam abah ni sini lah. Ni kalau mengatuk kaca. Kaca ceridik nama dia. Kalau dalam bandar kan. Dalam bandar tak payah pakai tali keledar. Bubuh ni. Tak bising. Tak boleh ting-ting dekat telinga. Masuk ni. Tali keledar ni kita nak keluar lebuh raya baru kita pakai. Kalau dalam bandar polis rok belok dia nak pakai. Saya baru nak pakai. Dia kat gitu. Dalam bandar.
Lebuh raya tak boleh cakap gitu. Kami dalam bandar tengok sibuk dalam bandar tu. Kita baru naik sana ni di kedai belakang tu baru naik baru nak pakar ni. Jalan-jalan kata dia. Gitu. Macam ruh ni dia pawang dia banyak lah. Dah pandai. Dah pandai kering ni. Nak buang kok dia marah pula. Buang lagi kau tidak tahu ni. Dia jenis bubuh buang dah pandai. Ni air semua ni. Tahu lebih. Tarik pun untuk ini lah. Kalau kita nak balik rumah pun sini. Pium kat situ kotak ni. Tengok berubah saja tu. Kalau kita tebuk nak buh telefon tak padai. Buh part lain. Pung letak sini. Takkan letak sini pun boleh. Tak ada masalah. Laki dari situ. Tak balik juga. Tapi kita ada barang lain kak. Oh sini. Siang situ kita model. Tak bergaya apa lah. Tu kita sambung yang tadi ni. Ini tengah kemah-kemah ni. Tengah kemah-kemah. Isi barang sekarang ni. Air nampak tu, Apple Wash. Apple Wash. Pukul 10.20 lah. Ni perumahan dia ni. Swiss Garden Resort. Betul tak tahu nama dia tu. Okey ya. Assalamualaikum. Kita nak selalu fikir benda-benda kreatif. Kreatif. Jadi kita kreatif ni hak benda untuk molekkan kita kehidupan sehari-hari lah. Contoh macam abang buat lah. Contoh itu ya. Contoh lain tak payah. Okey.